Tadi anak lelaki aku tanya, betul ke dia ni anak angkat? Sebab kakak dia selalu usik cakap aku jumpa dia dekat pasar. Aku jawab, kalau ayah nak ambil anak angkat, ayah tak pilih Raikal. Makan banyak, nangis kuat, ayah pilih orang lain. Dia pandang je aku, lepas tu dia cakap, betul juga tu, entah kakak yang anak angkat. Tengok ibu cantik je, putih. Kakak tu buruk, langsung tak ikut ibu. Kakak dia jawab, yelah kau tengoklah ibu minum apa. Pagi, malam, minum tu je. Kalau habis ayah beli lagi. Memanglah boleh cantik. Kau tunggulah nanti bila kakak dah besar, dah kerja. Mesti boleh cantik juga. Kau tu buruk juga, dah lah cengeng sikit-sikit nangis. Adik dia balas, Raikal ikut ayah. Botak, perut buncit. Bini aku terus gelak sampai tak keluar suara. Dah kenapa korang ni? Kalau ibu korang puji, kalau ayah korang mengata. Merajuk lah. Kasar betul anak aku gurau dengan bapak dia kan. Korang kalau nak bahagiakan bini, tekanlah beg kuning tu. Bukan mahal sangat pun. Kalau beli ni untuk bini, mesti bini rasa dihargai, disayangi. Lepas ni, bila kau tanya bini, yang boleh tak abang nak kahwin lagi? Dia tetap takkan bagi. Jangan mimpilah.